Percutian kali ini ke Kelantan dan Terengganu. Cepat tak masuk buruk itu. Aku makan. Ni akan ambil 3 lagi ya. Nak kucing lemak ni macam dia punya biji nasi lemak masuk dalam ni. Titi Wangsa, walaupun cahaya matahari terik, tapi kawasan ni sejuk macam dekat Cameron. Geram dalam 8.47 pagi. Tadi dari rumah dalam pukul 4.30 pagi juga. Subuh di Gerik. Dari situ bergerak ke sini pula untuk makan. Nasib baik beli makan dari luar. Kat sini tak ada. Dia makan, kedai dia belum buka lagi. Di The Zone beli coklat. Berjalan di apa ni ya? Dekat Pasir Panjang. Pantai Panjang. Beli aiskrim Baba. Aiskrim Baba ke Siti Khadijah. Syah tunjuk sikit Syah. Buka lah. Buka aircon. Ada harga minat kosong. Makan tak cair. Tak kosong. Dalam dia ada roti, Jangan bawa. ada cendol. Aduh, bye. Kita buat kereta sama-sama. Soalan tentang Aiskrim kelapa. terus sampai kereta. Masak sampai Sultan. Habis kereta jalan. Tak ada orang makan tau. Pasti homestay. Yang nak pergi pasal besar Khadijah pula. Oi. Pukul 1 sampai pasar Siti Khadijah. Tak nak. Tak ada. Untuk kali ni kita orang ambil cuti hari Khamis. Hari Jumaat tu ada cuti umum Maulidul Rasul. Hari Sabtu cuti juga. Tapi di Terengganu hari Jumaat tu ada yang tutup. Sama ada dia memang tutup ataupun kebetulan hari Maulidul Rasul tu. Kuih gelembung buaya beli di pasar Siti Khadijah. Penjual tu kata dia macam candy. Tak tahu lah candy ke. Ni kuih tradisi Kelantan dia kata.
Okey. Manis dan sedang. Macam ada kelapa parut kat dalam ni. Masih dia sedikit pejal. Sedap juga. Satu biji RM3 ke 4? Antara RM3 atau RM4. RM4. Satu biji RM4. Nak kot? Oh, dah ke? Oi, kantai. Makan. Tak nak, jangan macam tu. Saya kena potong video kalau saya tak nak. Untuk video makan je lah. Dah. Nak holiday kan nak tidur. Ini kuih akok buah hulu. Dalam ni ada 6 ketul. Harga RM7. Asal cari kuih akok je. Dah sampai rupanya kuih akok tu dia macam kuih yang kuih Kemboja orang panggil adik. Yang macam mana? Dia kuih akok dekat sini dia buat macam masa dekat pasar Siti Khadijah tu dia buat macam kuih Kemboja. Tadi dah sampai pun macam kalut-kalut je. Terus beli yang bahulu akok ni. Tapi rasa bahulu lagi kuat tu daripada akok tu. Kuih akok tu ditampal atas kuih bahulu. 5.40 tadi sampai di homestay. Homestay ni okey juga. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Siap dengan peti ais. Dapur masak. Mesin basuh baju ada kat dalam ni. Koi lagi. Kira okey lah. Kan okey lagi dah ni. Dah hebat je ni. Itu pemandangan laut. Tapi untuk parking kalau bawa lebih dari sebiji kereta, satu kereta je parking kat bawah tu. Oh, itu sebab kaya boleh datang Terengganu. Bonus. Kaciknya. Gambar nasi. Mesti ambil gambar muka. Selesai. Ambil gambar nasi, ambil gambar. Ni kena ambil komisen. Ngajak. Apa? Dia buat ni. Kenapa cik tiba-tiba geluk? Kaya ya. Okay. Cepat. Ya. Dah, siap. Sudah, seorang je. Kita bayar lebih. Hari kedua. Nak kita bangun awal, tak awal juga. Tapi ada yang belum siap lagi. Jadi makan dulu roti dengan sekaya sebelum pergi cari breakfast. Semalam janji kata nak keluar awal, last tak awal juga. Sebelum ni pergi Langkawi je boleh jumpa coklat bank ni.
kubur pun ni dekat Lantan, Rantau Panjang. Itu ada juga jual. Banyak. Hershey pun ada. Dapat nak beli. Untuk beli coklat ni, dia kena masuk, ada pintu custom, pintu satu tak silap. Pintu satu tu untuk rakyat Malaysia boleh masuk free. Mula ingatkan tak boleh masuk, takut juga nak masuk. So kena tanya jaga kat situ, dia tu boleh masuk. Masuk dalam tu memang ada lah coklat ni, jual di kawasan Rantau Panjang tu. Oh, tengok KFC. Nampak? Video-video. Tahan video ni. Datang. Datang apa? Kita pegang telefon ni. Nama dia sedemar dia. Belum. Abang adik punya dah. Adik dah. Air belum. Peace. Tak ada mana. Dalam di kamar. Ini mata. Ini nampak. Ada je. Nampak? Nampak. Tak nampak. Ha? Mananya? Okey, jom kita masuk. Jauh kat mana? Adik kat bawah sudah lah. Tengok. Okey dah. Cepatlah dah. Dah. Cari ikan tak Syah? Oh Syah, cari ikan ni. Ikan tak? Dekat mana? Ni jalan lah. Kenapa kita duduk dalam sangkar ya? Kita sama spesies ke? Tak lah. Lama mana? Ya, lagi sikit je nak sampai. Lagi sikit. Jom. Adik, belakang sikit. Adik, belakang sikit. The real man is the king cobra. Mana mana layang? Oh tu. Jangan berpintar nanti. Mama nak duduk kat mana? Situ dia nak duduk situ ke nak duduk sana? Oh, pandai? Kat dalam rumah tu. Kita main jauh lah.
Syok. Mama, nak buka. Kita naik kat sini. Bagi nampak kan? Rekod main layang. Tali dia dah hujung. Naik atas semua. Itu ke? Itu ayah dengan Dik. Ikut ayah dengan Dik. Kat pantai. Sini pantai apa tadi? Seranyak. Jomah dekat Terengganu. Oi. Okay. Oh, rupanya ujung ni dia tak ikat tau. Kalau dah sampai ujung. Tadi sebab kita dapat naikkan di ujung ni, ikat sendiri ya dekat sini. Jadi ambil gambar ikat ni dulu. Ya, masuk dulu. Oh, dia ambil kemari. Ni baru betul kameraman. Ya. Mana nak ikat ujung ni? Dia pakai tali cantik je. Halus tu. Okey. Utuh ni nak ikat ni. Pegang kat atas. Kau tak jatuhkan dulu air layang ni. Jatuhkan dulu baru syok. Ya, ditahan kat situ. Dia betul saya nak kebekan. Biasa saya dah terlepas. Ya, licin ya. Tali ganti. Dia tak apalah bagi lebih sikit lah. Ujung ni. Dah ke? Dia datang sini. Ni memang betul-betul ke? Lepas. Lepas tu datang dari sini, ambil gambar ke atas. Dia nampak tak? Nampak? Tengok. Mana? Jadi, wow. Lain yang kita. Okey. Oh, lebih banyak pula. Tak apa lah. Pantai di belah Terengganu ni dia berbeza sikit dengan di Perak dan Pulau Pinang. Dia punya panjang tu sampai orang main kat pantai pun tak nampak ramai. Kalau belah Perak ni dan Penang rasa sesak dah. Ada orang kat pantai tapi sebab jarak sebab panjang. Kori.
Jaga tau, dia ombak dia kalau kuat dia tinggi ombak belah sini. Eh. Kalau lepas, lagi. Oh. Maksudnya ombak dia dah kuat tu. Tunjuk nelayan. Yang kanan tu. Itu spiritual. Itu bomba. Itu spirit. Runway. Itu spiritual. Tu dia. Itu spiritual. Gila. Betul tak main aku layar lajak. Ambil gambar peace. Peace. Dah. Kenapa tu? Hati kenapa goyang-goyang kepala? Itulah. Hati mana kita melarikan diri? Pembetul rambut. Tunggu lah. Yang ni yang record lah tu. Ya apa dia ni? Padam balik. Peace. Peace. Peace.
rasa hilang je kan. Lagi jangan duduk tu tak lagi hilang lepas. Sini. Dan bye-bye. Hey. Siapa pergi pasal mana pakai baju ni ke? Bagi. Ini. Jangan ambil pasal tu. Masuk balik. Jangan masuk balik. Asyik tu halus kau. Masuk. Okey, lepaskan ya. Jangan. Ikut suka dia je. Selepas sarapan pagi di Pasar Payang, kita orang masuk ke dalam kawasan pasar tu. Akhirnya jumpa kuih akok yang sebenar. Di sini ada pelbagai jenis kuih akok. Ada perisa pandan, perisa gula merah. Sekurang-kurangnya ada 3 perisa. Yang beli tu adalah perisa gula merah. Lepas tu lagi 2 kuih tu adalah peniaga tu kata kuih tradisi Terengganu. Dia punya kuih tu dan rasa tu lebih kurang kuih gelembung buaya Kelantan tu. Tak pastilah sama ada dia kuih yang sama, warna yang berbeza ke memang kuih yang lain ke, tapi boleh rasa dia punya keadaan tu sama seperti gelembung buaya Kelantan tu. Tapi yang bersalut serbuk tu, dia serbuk tu ada nampak macam biji beras pun ada dalam plastik bungkusan dia tu. Tak pasti daripada serbuk apa, ataupun biji beras tu termasuk dalam serbuk tu ke. Yang satu lagi tu tak disalut tapi dia dibalut oleh daun. Kalau tengok dari mata kasar ingatkan gula merah, tapi bila tanya dia kata ini bukan gula merah, dia kuih. Memang betul boleh makan kuih. Ni apa? Nasi apa ni? Nasi dagang, nasi kerabu ayam. Kejap. Apa ni? Nasi lemak ayam. Bawah tu tadi dia tunjuk gambar. Syasha, lambat Syah, say hi. Please, maksud please. Kacau dengan kusyuk makannya. Museum Kuala Terengganu. Tinggi oh, nampak kosong. Air ni warna hijau. Betul. Adik, pedahkan sikit dik. Saya nak ambil. Setengah solat jamak dulu dekat Masjid Sultan Muhammad. Lepas ni baru terus gerak balik berhenti beli roti paum panas. Sekarang dalam 2.57 petang lagi, belum bergerak lagi. Kalau tengok ni Rasa tak ambil banyak. 7 jam lagi. Lalu ikut Gerik 10 lebih lah juga baru sampai. Tapi kalau ikut pilihan ni, lalu ikut LPT boleh jimat 46 minit tu.
Tapi yang sebenarnya yang ini lagi sesuai lah. 46 minit tu tak pasti jugalah. Sebab dia jauh, terlalu jauh. Kalau LPT 644km atau 621, ikut Greek 450km je. Waze ni dia memang pelik sikit. Dia kata ikut LPT kena pergi ke Selangor dulu, patah balik boleh jimat masuk. Tapi hakikatnya ikut Greek yang lebih jimat. 5.30 di Pedron Queen Macang. Berhenti sekejap ke tandas. Tadi tak laju sangat sebab ada lori apa. Kalau ikut lori tu kadang-kadang 60km sejam pun ada, 80 pun ada. Tak laju pun. 100, maksimum 100km sejam je. Sebab sini banyak ponok. Hari ni kereta banyak. Kedua-dua arah. Syah beli apa tu? Pergi beli penyu helmet ni. Abang adiknya tak ada helmet. Dia nak yang kecil je dia kata. Peti ais box tu memang sesuai lah bawa. Berfungsi betul. Dah berapa jam dah ais dia pun tak cair lagi. Pupuk satu dalam tu yang dah masuk tadi panas terus sejuk. Macam peti ais. Satu pun tak basi. Boleh tahan. Sungai apa ya? Sungai apa? Sungai Kelantan. Kawasan Bukit Bunga. Di sini dia dekat dengan sempadan Thailand. Sampai di rumah 12.30 minit malam. Sebelum tu singgah di kawasan rehat Iwangsa, tukar pemandu ke tandas. Ada ikut lori. Memang slow lah turun tu. Tapi tu pun ada berhenti makan malam di kawasan Gerik. Lepas tu berhenti di R&R Sungai Perak sebab nak tidur sekejap dalam 15 minit.